Ayah saya meninggal, harta pusaka siap bagi belaka dah. Ikut persetujuan bukan faraid, tak apalah, setuju belaka tak apa. Lepas tu ada orang bayar hutang arwah saya, duit tu nak kira guana, mak saya nyanyak dah. Dia nak ambil ke dia tu. Pandai dia sebut mak nyanyak, mana konong tak Yahudi tak ke mak, barang kemung seka. Faham? Dengar baik-baik. Kalau ayah mati, 5 orang dapat. Kalau mak mati, 5 orang dapat. Ingat siapa kiamat. Okey, kalau ayah mati, siapa dapat? Mak dapat, tok laki dapat, anak perempuan, anak lelaki si mati. Kalau bini kita mati pula, 5 orang juga dapat, iaitu mak bini kita, ayah bini kita suami dia, anak perempuan, anak lelaki. 5 ni juga dapat. Menyangan awak pandai-pandai. Walaupun 5 riyal, serial seorang pun tak apalah, asal bagi. Ikut faraid. Ada 1/8, ada 1/6, ada yang 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Kira molek. Setuju belaka nak bagi sebanyak, ikut pandaimu. Asal setuju. Soalan seterusnya.